Kekayaan yang pertama ialah tentang tabungan. Yang kedua ialah harta. Yang ketiga ialah hutang. Okey, kaya ni tuan-puan, formula dia tabungan tambah harta tambah tabungan tambah harta tolak hutang. Formula dia tabungan plus harta tolak hutang. Total up ada 1 juta. Itulah yang saya maksudkan 1 juta yang pertama. Kalau ada ini 1 juta, hutang 1 juta, bukan jutawan, 01. Ini 1 juta, ini 1 juta. Bukan jutawan, 01. Okey? Jadi, kekayaan ni 1 juta yang maksud saya ialah tabungan, tambah harta,